Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy. Waduh, kebosanannya. Tak nak. Five hours later. Aduh, letih. Lagi tak kemas. Oh, kemas meja. Rasanya boleh sambung tengok episod Bobo yang seterusnya. Cuma itulah, episod 2 ni ada apa je? Okey, dalam episod 2 kali ni memang ada banyak yang terjadi lah. Sejujurnya, saya memang tak ingat langsung apa yang terjadi dalam episod ni. Babak seperti si Adudu bersama Super Prop menyerang Bobo dan kawan-kawan memang saya tak ingat langsung. Rasanya masa kecil dulu saya terlepas tengok episod ni kerana nak buat kerja sekolah. Tapi yang saya confuse, ada babak yang Ying order burger dengan kawan-kawan dia. Saya ingat babak ini berada dekat episod-episod depan kerana Yin dan Yaya dah ada kuasa masa tu. Rupanya bukan. Babak ini adalah antara yang melekat dalam kepala saya kerana ia menunjukkan rutin harian hero selamatkan orang bergile-gile sambil makan tengah hari. Tetapi babak Adudu dan Super Bro menyerang Bobo ni memang tak ingat. Memang Mandela Effect rasanya ni. Okey, dari segi animasi, boleh kata power jugalah untuk tahun 2009. Cuma yang kelakarnya memang tak ada langsung crowd simulation walaupun terdapat banyak benda yang berlaku di kawasan publik. Tapi fahamlah kan, tahun 2009, rasanya bajet dia habis dekat babak lawan. Cakap pasal babak lawan, memang style koreografi mereka agak luar biasa. Cara Adudu melancarkan serangan dia dengan bagaimana Bobo pintas semua serangan tersebut sambil mengekalkan humor seperti menggunakan Gopal untuk react dengan pertahanan Bobo setiap kali Super Prop serang dengan driller tu amatlah menghiburkan. Ada juga certain movement action animasi yang saya amat suka dalam cerita ni. Movement tu adalah sliding selepas diserang. Seperti mana kita dapat lihat selepas Yaya diserang oleh Adudu, dia melanting ke belakang dan landing untuk menghilangkan impak serangan tersebut. Aksi-aksi seperti inilah yang membuatkan babak-babak lawan ini menyerlah dalam dunia superhero. Dari segi storytelling pula, pacing dia amat laju berbanding dengan episod 1. Saat Bobo berlatih kuasa elemen baru dia, serangan Adudu untuk curi Koko Tok Abah, kawan-kawan Bobo dapat kuasa untuk tolong Bobo. Tok Abah terkejut sebab lihat Bobo ada kuasa. Semua plot-plot penting ni dia berlaku dalam satu episod yang sama. Akan tetapi, bila semua terjadi pada episod yang sama, episod tu akan jadi tidak boring dan engaging. Kiranya memang masa kita tengok tu memang kita takkan bosan. Overall, episod 2 ni amatlah menghiburkan dan saya amat terkejut dengan beberapa babak penting yang saya terlepas masa kecil dulu. Saya amat recommend untuk kepada sesiapa yang isi masa lapang dia, tontonilah Bobo musim 1 episod 2 di channel YouTube Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.